minggu. Okey, semua betul. Tapi tak lengkap. So kita belajar sama-sama hari ni. Semua sekali yang lengkap ada. Berapa ni? Kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa langkah? 9. Yang pertama, kita kena basuh apa ni? Bawa gosok bahagian atas belakang. Gosok. Kemudian, tukar tangan kiri pula ke atas. Gosok atas bahagian kiri pula. Gosok. Seterusnya, angkat kedua tangan ke atas. Lepas awak silangkan ke bawah belakang. Gosok bahagian bawah pula. Macam abang dan kakak buat kat depan ni. Okey, sampai dah semua? Sampai. Boleh buat macam tu dekat rumah? Okey, bagus. Tangan. Kenapa kena basuh tangan? Sebab banyak kuman. Tangan kita ni pegang semua benda. Duduk kat lantai, pegang lantai. Awak pakai kasut, awak pegang kasut. Dan kita juga makan guna tangan. Apa jadi kalau awak makan guna tangan yang kotor banyak kuman tu? Nanti boleh sakit perut. Boleh dapat keracunan makanan. Boleh dapat virus, influenza, COVID-19. Kita buat paling laju sekali. Boleh ke? Kita buat paling kuat sekali. Boleh ke? Siapa buat paling laju, paling kuat, paling semangat? Kakak nak bagi dia hadiah. Siapa nak hadiah? Okey, kita mula. Ready? Yang pertama masuk. Okey, sekarang semua pusing depan. Buka mata. Inilah kawan kakak. Nama dia Carrie. Kita kata, hai Carrie. Cuba tanya dia, apa khabar Carrie? Here we go. The bubble bath has just begun. Very goodness, that's the fun. You wash your hair, then you scrub your neck. Making bath time fun for you. Carrie Junior. Dah besar-besar. Tengok kamera senyum. Dalam kiraan 3 Carrie Junior sama-sama. Ready? 1, 2, 3. Carrie anggap dia kata boleh. Yes. So kita kata terima kasih.